Hai, selamat petang geng. Petang itu kita nunjuk jalan pergi Sibu ke Bintango geng kan. Tu apa nama? Video terbaru first aku lah. Pertama kali aku buat video. Cuba-cubalah, cuba-cuba. Ni tahu tok jalan lanang ke jalan lanang dari Sibu, dari pintu gerbang tadi sebelah ya tempat servis kereta Hyundai, Mazda. Depan tu ni ya, Kelang Capek ya. Kelang Capek depan. Perjalanan dari Sibu ke Bintango ambil masa, kalau aku lah geng kalau aku ada slow sikit lah, dalam 40 minit lah. Kalau orang ni ya, orang biasa laju-laju ya 30 minit macam ya boleh sampai Bintango. Bangunan putih nun ukas. Kita lurus je, kita akan limpas kelak terlimpas nak ya. Limpas Pasar Mantis. Tepi lat ya Pasar Mantis. Sebelah kiri ya Pasar Mantis. Kita limpas Petronas geng. Lepas tu kita naik ya geng, kita naik apa nama Jambatan Lanang. Best cuaca petang tu. Ada sunset. Tadi hujan sikit dekat Naya, dekat Sibu. Sekejap je lah. Tu dah panas balik. Okey, lepas tu kita naik Jambatan Lanang. Setiap hari lalu tu geng, mau pergi kerja setiap hari lalu tempat tu. Dulu pakai apa? Pakai feri. Kini dah ada Jambatan Lanang, memudahkan perjalanan dari Bintango, Sarike, yang nak ke Sibu memudahkan. Dulu lama lah ada peri. Sorry geng mohon video aku si cantik ke apa ke, sebab first time aku cuba pula untuk channel apa Apek Acai channel. Mula video untuk Apek Acai channel. Aku cuba-cuba dulu belajar macam ni. Jambatan Lanang tu boleh tahan panjang juga. Dulu pakai tol. Selepas jambatan tu kita nak ke Bintango, kita nak ke Sarike, pakai apa? Ada tol depan tu. Kini dah sedar lagi. Lah tol tu loh depan dah. Yang kereta banyak-banyak parking depan. Si tol dulu. Petang-petang ada geng munda musim buah. Banyak orang jual tu tepi jalan tu, buah-buahan. Musim durian banyak lah orang jual tepi-tepi tu. Untuk orang jual panggang-panggang. Tepi tu. Sebelah ya kampung Banyok sebelah kanan. Kita jumpa robot sebelah kanannya Paradong. And then kita ke Bintango roundabout kelak, kita akan belok kiri
menuju ke Bintangor. Kita dah nak sampai ke roundabout Paradom. Sebelah kanan Paradom, lurus nyun kita pergi Sungai Bidut, pakai feri lah. Bintangor, Serike sebelah kiri roundabout dia. Cantik cuaca petang tu geng. Si panas, si naya juga, si hujan juga, redup-redup. Kita belok kiri, kita menuju ke Bintangor. Kita santai-santai je ada ebing geng. Memandu gilek-gilek je, si laju dalam 80 km sejam. Sampai pun dah dekat Bintangor dalam 40 minit lah. Mun aku driving lah, orang si laju bawa. Baik, ben rosak tu. Kadang-kadang bahaya dia tinggal kereta rosak tepi jalan tertutup geng. Sebab situ sunyi malam-malam. Kalau asyik terim lagi kereta lah. Bahaya, merosak jalan tu, dapat ditowing terus lah. Lalu gila tangga ni, apa nama, kereta ditinggal rosak-rosak macam ni, hilang semua benda. Sampai lama gila tinggal. Lama lagi kita sampai Petron Tanjung Genting. Dulu sih ada ya Petronnya, baru tu lah, macam baru 2-3 tahun tu lah Petron ada. Dulu sih ada, terpaksa kita beli di Bintangor ya, minyak. Kini dah ada Petron dekat situ, ada pasar kecil, kita akan limpas jambatan yang selalu tempat orang ngail udang, mancing udang. Area situ lah orang suka ngail udang. Area Sungai Kawi, Tulai, Tanjung Genting tu, Petron. Kita akan limpas jambatan kecil, ada orang ngailing. Itulah, pakai perahu bagus geng, ngail. Sungai-sungai je, tepi orang ngail pun ada. Tempat bancuh semen. Sebelah kanannya tempat orang bancuh semen, lori semen. Siapa nak booking semen apa semua lah beli kat siap. Jalan Sinba. Jalan Sinba ya, sebelah kiri ya. Pergi Sibu pun boleh. Ya, pergi Rumah Panjang Sungai Kawi, dekat dalam ya. Sejauh lagi kita akan sampai traffic light. Traffic light. Sebelah kiri, sebelum traffic light ya, sebelah kirinya ada R&R, tempat kita rehat. Dalam lama nak drive, rehat santai-santainya sampai malam ni. Dulu si ada, aku selalu balik dari Miri dulu, naik bas balik kampung. Si ada ya, sunyi je siap.
Kadang-kadang kau seorang ya turun sia. Sementara orang ambil, tunggulah sia dalam gelap. Kini okey dah ada RR sebelum traffic light Bintangor sedikit ya. Itulah jalan selalu aku pakai lah setiap hari. Bintangor Sibu, Bintangor Sibu, Bintangor Sibu. Area tu ni lah perkampungan Iban dan Melayu. Tepi-tepi jalan tu kampung Iban, kampung Melayu, campur-campur lah orang diam situ. Ya tu namanya area apa nama? Lupa. Gemuan. Area tu Gemuan. Dalam tu area Rumah Panjang, masuk dalam tu papan tanda ya. Masuk dalam Rumah Panjang, sekolah SK Sungai Gemuan. Depan ya ni ya sekolah Mingti, sekolah Cina Mingti, SJK ke mesti salah. Depan tu ya sekolah. Depan nun kelak Taman Bintang, perumahan Taman Bintang, and then sebelahnya SMK Bandar Bintangor. Lambat driving geng, aku jenis orang si laju. Dalam 40 minit lah aku sampai Bintangor. Kelak aku bawa kita orang pusing-pusing lah, pusing-pusing di Bandar Bintangor. Kita dah sampai area Bintangor. Sebelah kiri ya, nak helak belok ya. Ya pergi Sarike geng. Cik jauh tak Sarike dari Bintangor. Mau pakai jalan tu lah. Dan tadi pun dapat juga sebelah ya Taman Bintangor. Sarike ke Bintangor ke Sarike dalam 20 minit lah kalau pakai jalan tu. Untuk kita menuju ke pasar Bintangor. Bintangor ada apa nama? Jimat. Sebelah ya area ya. Tempat makan. Gerai-gerai lah, gerai-gerai Islam. Tebingan Sungai Bintangor. Sini ada orang jual panggang-panggang. Area tepi sungai lah betul. Situ tempat orang panggang-panggang. Buntut, sayap, hotdog. Ujung tu tempat lepak, tempat orang ngail.
Siapa kaki-kaki ngail lah, boleh lah lepak-lepak ujung tu. Tu banyak kereta. Lepak-lepak, tempat ngail. Sebelah kiri ya ni ya, geng. Yang tinggi ya, yang pasar ni ya, tu market, area market. Ada kedai kopi ya, orang jual ikan, jual sayur, itu area market lah. Tu. Okey geng jangan lupa komen, like and subscribe kami pun channel lah komen-komen lah, tegur-tegur ni tahu video tu permulaan bah kami mula video. Okey geng, bye.